Assalamualaikum semua. Bertemu lagi bersama saya Musliha dan saya Hanisa di siaran Semahmi TV. Pada bulan yang barakah ini, kami akan menyelami lagi tentang nuzul Quran, di mana ceramah ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ghazali di Surau Darul Aitam. Mari bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. Anda semua tahu 5 ayat pertama surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan. Ayat-ayat ini menekankan kepentingan membaca dan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara berperingkat selama 23 tahun. Ini membolehkan umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran secara bertahap. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam ke-17 Ramadan. Malam ini juga dikenali sebagai Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wahyu pertama telah diturunkan di Gua Hira, iaitu sebuah gua di Jabal Nur di luar Mekah. Tempat ini juga menjadi saksi bisu permulaan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا. Alhamdulillah, setelah kami mendengar ceramah sebentar tadi, banyak perkara yang lebih mendalam kami tahu tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa penurunan Al-Quran. Betul tak Hanisa? Betul-betul. Nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Nantikan kami di episod akan datang. Terokai informasi di Semahmi TV.